Bos saya bayar gaji tak cukup. Tapi dia tak ngaku. Nak buat kan ni? Orang kata tahu mu ngepah mu nak jawab kau ni. Nak jawab kau ni kita mu gitu tanya kau. Kita boleh jawab sengaja tak bayar upah orang dengan sengaja, haram dosa besar kita orang. Jangan makan haram begitu. Nah, urusan mu nak dapatkan balik kita tak boleh nak jawab. Itu urusan mu dengan bos mu. Faham? Dia manusia ni gitu ya. Dia zaman kita ni kalau kita kerja nak kerja betul, kadang tidak dibayar, kadang dibayar lebih, kadang salah bayar. Gitulah hidup dunia ni macam-macam masalah. Ingat kalau kita ngupah orang sengaja tak bayar gaji pekerja, kamu berhutang dengan dia dan kamu berdosa kerana apa? Makan harta orang secara tidak betul. Jangan, hati-hati. Dan kalau 100 pekerja kita tipu, ada orang diupah orang buat kerja. Orang tu daripada negara luar. Bila nak ambil gaji dia report. Kena takap mereka tak payah bayar gaji. Itu semua tu makan haram mereka. Faham lagi? Kawan tu dah tak boleh gaji kena jail pula.